Bila kau brake kereta EV, bukan brake pad je yang akan bekerja. Ini pun sama. Ini adalah inverter yang bertanggungjawab untuk switch motor EV kepada generator. Kita tengok BYD. Bila kita lepas je pedal throttle, motor power unit terus jadi dynamo untuk charge balik bateri, and benda ni gunakan tenaga. Sebab tu kita akan makin perlahan. Kita boleh rasa. Maksudnya bila kita apply brake, makin kuranglah kerja brake pad daripada biasa sambil charge bateri balik. Satu lagi pasal EV, especially BYD, ada features V2L, vehicle to load, charging port kepada 3-pin plug. Main desktop ke, buat kopi ke, yang biasa boleh buat kat rumah je, boleh buat dekat luar. Ciri yang hanya ada pada EV yang buatkan EV sangat delicious hari ini. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Persaingan kita sebagai barista selama 20 tahun agak sihat. Betul tu. Kita takkan buat perkara berbeza untuk jatuhkan pesaing kita. Betul tu. Aduh, kita dua tak dapat berniaga. Kereta saya ada V2L. Mari masuk.